Ada? Dapat lagi. Lagi yang lepas tu belum. Tak, ini ke dah banyak. Ha? Di masa. Kejahatan. Nak balik. Kena pantas. Dia pertama kali dapat non-stop. Nanti pula dah dapat banyak ni masa lama. Ya. Oh, wah. Tengok. Mana dah nampak. Ada. 5. Dah hantar gambar kat Abah. Sedang-sedang lah. Hantar gambar marah. Okay bang, yang baru masuk jangan lupa tap and share. Tunjuk asyik. Gambar. Oh, alhamdulillah dapat 2 ekor. 2 ekor sekali naik. Jatuh. Lawan ekor. Abang mana? Pergi chest. Tak apa nampak sebab cahaya tu. Oh, cahaya. Tak apa dia. Dah banyak dah gambar. Ada view lah. Dia sendiri dia. Ini nampak ketam. Okey. Boleh dah. Ha? 10 ekor dah. Tak tahu lah. Tak kira. Ya. Dah tengok 7 orang.
Sorry tak dapat baca komen ya. Menggasak bang hari ni bang, alhamdulillah. Ketam menggasak. Nanti saya tunjuk hasil tap screen dah laju. Siapa nak tengok hasil tap screen, share. Hasil dah lumayan hari ni. Menggasak. Tak berhenti-henti. Ya. Ni. Ketam dah dia melekat jari macam ni. Ni. Jari saya baca komen. Sekejap Tapi ketam tak ada isi ya. Sebab bulan-bulan tegang Bulan tegang ketam tak ada isi. Baca komen. Kita tak boleh kecewakan hati peminat. Ya, Sorry bang. Tengah busy tadi. Ramai yang masuk ni. Komen. Minta maaf lah terlepas baca komen. Tap screen dulu. Gelap pula. Kat mana sibuk? Teluk Kemang bang, Teluk Kemang. Bang, mancing PD dekat batu. Dekat batu, dekat atas jeti batu, Teluk Kemang. Dataran steering pun ada. Salah Noah, macam mana hasil? Lumayan tak? Alhamdulillah. Dekat 10 ekor lah. Tunjuk view tak ramai ya. Tu dah penuh Tengok, nampak. Ini hasil dia. Ni saya punya, yang kawan saya punya. Ni. Ni kawan saya punya. Sama-sama menggasak. Nak dapatkan jaring boleh pergi dekat WTT tekan beg kuning. Tu. Nampak hidup lagi bang. Alhamdulillah. Ni kawan saya punya. Dan ni saya punya. Tu. Saya pun dah mungkin dekat 10 ekor. Wah. Alhamdulillah. Share tap screen sahabat, support saya sahabat. Mana sahabat yang nak dapatkan jaring ketam tu boleh pergi dekat saya punya WDT yang berkenaan dengan pancing ketam, tekan beg kuning, ada beg kuning. Terima kasih sahabat tap screen. Saya pun tak sangka hari ni, walaupun dia angin yang agak kuat, ombak pun dia tak ada kuat sangat, tapi berombak, air berombak. Stay ketam ada. Cuma ketam malam ni dia banyak tak ada isi. Isi dia kurang sebab bulan terang. Kalau bulan terang dia isi kurang. Sebab bulan dah nak penuh. Terima kasih sahabat Tetek Sri. Saya tunjuk saya punya route lah. Saya pancing ketam 4 route. Ni saya punya route lah. Ni stand dia. Susung macam ni. Dekat atas jeti batu ni. Jeti batu Teluk Kemang. Coba Dia kalau ombak ni dia susah nak cam tu. Kalau air tenang, kalau ketam tu dah kena,
Dia ujung root tu dia goyang-goyang. Sekarang ni semua goyang-goyang. Sebab apa? Goyang-goyang sebab ombak kuat. Dia goyang ujung. Menari-nari tak berhenti tu. Ujung dia. Jadi kalau keadaan macam ni, saya set timer lah. Dalam 10 minit satu root lah. 10 minit satu root saya cek. Kalau nak cam dia punya goyang tu tak boleh sebab ombak kuat. Kena set timer lah. 10 minit, cek satu root. Saya mancing, rasa dalam sejam lebih. Saya start tadi dah 9 lebih. Lepas makan apa semua, 9 lebih saya baru start mancing. Okay, sahabat. Tetek sling. Ni suasana belakang ni. Itu toilet. Toilet kalau hari cuti, insyaAllah dia buka 24 jam lah. Lagi ada orang menginap dekat sini, dia buka lah. Suasana belakang. Suasana belakang pantai. Donnie ye. Kita belanja view sekali lagi. Dah AC dah dapat. Ni lah. Dah penuh tong kecil dia dah penuh lah. Dia ni kawan saya punya. Dia guna 2 root lah. Tak ada lampu pun. Besar lah. Puas hati. Alhamdulillah. Tetek sini sahabat. Lampu pun tak pegang lah. Lampu tak ada terang. Gambarnya sama dia ketam ni. Dia punya hujung root tu tak relax tau. Buat jiwa kacau. Kuat goyang. Lampu dah malap lah. Terima kasih sahabat Tetek Sri. Balikan dia kata kuat ni bang. Ganti. Maaf sahabat. Kat sini gelap Lampu pun tak terang. Saya sempat cas kejap je di lampu. Banyak ke hasil. Belanja sikit tengok. Hasil dah banyak dah. Alhamdulillah. Sahabat kita balik. Wow. Tu lah. Dia tak payah jauh pun tak apa lah. Dia main dekat lah. Air pasang dah dekat lah. Tengok. Dah besar Alhamdulillah.
okey lah tak ada orang sini. Dia punya lampu tengah cas. Oh. Oren. Ada? Enggak ke? Bunyi direct tu. Tak nipah ha? Oh, ni terang. Ni terang. Oh. Ada. Ekor. Lepas. Oh, jatuh. Tak ada rezeki. Tak balik. Ni terang. Kita si lagi. Tadi lagi berat ah. Oh. Dia akan kembali. Don't worry. Sungguhlah. Iyalah. Dia kena sikit je. Tadi saya macam 3 ekor juga. Boleh. Oh, pun Ni, ramai. ni tangkap sotong ni kan warna hijau ni? Tak tahu. Cah terus dia jadi hijau ni. Sederhana. Tak ada orang tengok. Alhamdulillah jimat bateri. Terima kasih sahabat yang masuk. Nanti saya buat live sekejap lagi, saya kumpul kereta banyak-banyak. Saya buat live sekali lagi. Mungkin tengah-tengah malam sikit kot. Okay sahabat, terima kasih. Bye bye.